Surah Al-Hashr, surah yang ke-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'. Surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah surah Al-Hashr, surah yang ke-59 mengandungi 24 ayat, berada pada juzuk ke-28, sebuah surah yang diturunkan di Madinah. Secara umumnya surah Al-Hashr ini berarti surah berkenaan dengan pengusiran, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Yahudi Bani Nadir itu dihalau ataupun diusir daripada Madinatul Munawwarah. Kerana apa? Kerana mereka telah mengkhianati perjanjian mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala mencampakkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga akan menyebabkan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri kerana tidak ingin didiami oleh orang Islam setelah daripada mereka keluar daripada tempat itu. Jadi rencana mereka adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah mereka untuk melakukan perbincangan, maka mereka ingin menolak satu batu yang sangat besar supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun malaikat datang memberitahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara tersebut. Lalu Nabi pun mengepung golongan Bani Yahudi Nadir ini, mengepung kubu mereka dan ingin menghalau mereka daripada Madinah. Jadi di dalam pengepungan tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memotong sebahagian pokok kurma, dan ini telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini kerana ini adalah satu bentuk tekanan ekonomi, taktik tekanan ekonomi bagi orang Yahudi Bani Nadir. Lalu menyebabkan golongan Yahudi marah, tetapi Allah Taala menyebutkan ayat ini di dalam ayat yang kelima, menyebutkan perkara ini bahawasanya ia adalah halal, dibolehkan untuk melemahkan pihak musuh. Lalu akhir sekali menyebabkan mereka mengaku kalah dan ingin pergi. Sebelum daripada itu, Yahudi Bani Nadir ini mula berani merasakan keberanian untuk berperang dengan orang-orang muslimin Madinah kerana mendapat sokongan daripada golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan, kalau kamu Yahudi Bani Nadir diusir, kami akan keluar bersama kamu. Kalau kamu diperangi, kami akan membantu kamu, katanya orang-orang munafikin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya hakikatnya mereka ini, sekiranya Yahudi itu diusir, mereka tidak akan ikut keluar. Sekiranya Yahudi itu diperangi, maka mereka tidak akan ikut menolong. Sekalipun kalau mereka menolong, nescaya mereka akan lari lintang pukang kerana kalah. Jadi ibrah di sini, perkara yang kita boleh ambil ialah orang yang tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, ini orang munafik, maka tidak akan pernah setia dengan kawan mereka sendiri ataupun orang yang mereka mengaku sebagai kawan. Mereka hanya setia kepada satu-satu pihak selagi mana ada maslahah, ada kepentingan yang mereka ingin dapatkan daripada orang tersebut. Kemudian setelah daripada keluarnya Yahudi Bani Nadir daripada Madinatul Munawwarah, mereka meninggalkan harta-harta mereka. Nah, harta ini dipanggil sebagai faid. Ada dua bentuk harta dalam peperangan di dalam Islam, iaitu ghanimah. Satu lagi dipanggil sebagai faid. Ghanimah itu harta yang ditinggalkan setelah daripada berlakunya peperangan. Adapun Bani Nadir ini, mereka tidak berperang. Muslimin tidak mengangkat perang dan tidak berlaku pertumpahan darah, namun mereka keluar secara terpaksa begitu, sukarela, tidak tanpa ada berlaku pertumpahan darah, dan meninggalkan harta. Nah, harta mereka ini disebut sebagai faid. Faid ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diagihkan kepada semua golongan fakir miskin di Madinah, termasuk juga diagihkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga Nabi, berbeza dengan harta ghanimah. Kenapakah harta ini diarahkan untuk dibahagikan kepada semua orang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta ini tidak berlegar di antara orang-orang yang kaya sahaja di kalangan kamu. Kerana dalam tradisi orang jahiliah, apabila mereka memenangkan suatu peperangan, maka harta itu akan didapatkan oleh ketua mereka sahaja, tidak dibahagikan kepada orang-orang, kepada prajurit, kepada tentera-tentera yang lain. Jadi ini adalah satu prinsip yang sangat penting di dalam Islam, supaya harta itu menjadi takmim. Inilah prinsip asas yang peranannya itu diambil oleh zakat. Zakat itu supaya tidak ada jurang yang terlalu tinggi di antara orang kaya dan orang miskin, supaya semua orang Muslim dapat merasai nikmat rezeki itu. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Ta'ala memuji tiga golongan, iaitu golongan muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, di mana mereka sanggup meninggalkan harta-harta benda mereka di Mekah, hanya pergi selai sepinggang ataupun apa yang dapat dibawa oleh mereka dan tunggangan mereka sahaja, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan Ansar, Allah Taala memuji mereka ini kerana sanggup memuliakan orang lain, orang muhajirin, sehingga sanggup kalau ada dua isteri, menceraikan satu isteri untuk dibagikan kepada orang muhajirin. Mereka lebih melebihkan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri itu hidupnya di dalam kesempitan. Kemudian Allah Taala juga memuji golongan yang terkemudian, golongan generasi yang akan datang, di mana mereka ini senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang beriman dahulu, meminta agar hati mereka bersih daripada ada rasa benci, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah kami dan orang-orang terdahulu daripada kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami rasa cemburu, rasa tak puas hati, rasa marah dan seumpamanya, dan sehinggalah akhir ayat tersebut, ayat yang ke-10. Kemudian Allah Taala juga menceritakan tentang sifat orang munafik yang menghasut manusia. Mereka itu mengambil peranan syaitan, di mana menghasut golongan Bani Nadir untuk berperang sedangkan mereka tidak ingin ikut. Begitulah peranan syaitan, menghasut kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah manusia itu kufur, maka syaitan berlepas diri pada manusia dan mereka mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Manusia ini tidak takut kepada Allah Taala. Sedangkan syaitan itulah yang mengajak manusia untuk kufur, untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat satu ayat ataupun beberapa ayat di dalam surah ini, di akhir surah ini, beberapa asmaul husna, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalaulah Allah Taala menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, nescaya gunung itu akan hancur berkecai kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah", sehinggalah akhir. Dan ayat ini terdapat sebuah hadis, walaupun hadis itu dihukumkan dhaif oleh para ulama, namun di dalam fadail amal, di dalam untuk beramal, ia dibolehkan sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa membaca ayat ini, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan 3 ayat ini, 70 orang malaikat berdoa kepada mereka untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca pada waktu petang akan didoakan sehinggalah pagi esok, dan begitulah berdoa pada waktu pagi akan didoakan sehinggalah waktu petang. Jadi inilah apa yang dapat disampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan memberi suatu pelajaran kepada kita dan juga memberi suatu ilmu baru kepada kita. Apa yang boleh diamalkan, kita amalkan. Wabillahi hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.